Kalau kau nak tahu cara paling cepat nak miskin, ikut je 7 peraturan ni. Saya dah hidup 60 tahun, dah tengok macam-macam orang yang dulu nampak mewah, tapi akhirnya jatuh. Bukan sebab nasib tak baik, tapi sebab ikut peraturan hidup yang tak pernah diajar dalam sekolah, tapi ramai ikut, hari-hari. Dan hari ini, saya nak kongsi semua tu, supaya kau tak ulang silap yang sama. Pertama, belanja lebih dari pendapatan. Gaji RM3,000, tapi gaya hidup RM5,000. Kad kredit swipe ikut suka, semua benda langgan. Reward diri tiap minggu sebab penat kerja. Kau rasa menang, tapi poket bocor setiap bulan. Dalam Quran, Allah dah pesan, jangan berlebih-lebihan. Allah tak suka orang yang boros. Kedua, tak pernah simpan duit. Ramai cakap, kalau ada lebih, nanti saya simpan. Masalahnya, takkan pernah ada lebih kalau tak diajar diri sendiri untuk mula dulu. Simpan RM10 pun cukup. Yang penting tabiat, bukan jumlah. Sebab, bila kecemasan datang, simpanan jadi penyelamat, bukan motivasi TikTok. Ketiga, suka hidup dengan hutang. Ansuran telefon RM200, padahal pakai WhatsApp je. Guna buy now pay later, macam air. Hutang beli baju raya, bukan sebab kecemasan. Nabi SAW sendiri minta doa dilindungi dari hutang. Sebab hutang bukan soal duit, tapi soal jiwa. Beban yang diam tapi menghimpit setiap hari. Keempat, abaikan kesihatan sampai kena bayar mahal. Tidur tak cukup, makan ikut nafsu, tak pernah bersenam. Sampai satu masa, simpanan yang dikumpul bertahun-tahun habis dalam seminggu untuk ubat, hospital dan rawatan. Allah pesan dalam Al-Baqarah, jangan campakkan diri ke dalam kebinasaan. Jangan sampai badan jadi korban semata-mata nak kejar duit. Kelima, tak pernah belajar ilmu kewangan. Ramai tahu cari duit, tapi tak tahu urus duit. Tak faham simpanan, tak kenal pelaburan, tak sedar risiko. Allah sebut dalam Quran pasal harta, timbang kira, amanah. Tapi kita sibuk shopping, bukan belajar. Kau boleh kerja kuat, tapi kalau duit tak dijaga, tetap bocor juga. Keenam dan ketujuh, dan ini yang paling bahaya. Lupa keluarga and tak bersyukur. Bila mak ayah kau tak call. Bila kau berkira dengan adik-beradik. Bila hati kau tak pernah cukup dengan apa yang Allah dah bagi. Rezeki bukan semata-mata angka, tapi datang dari silaturahim dan syukur. Hadis kata, siapa jaga silaturahim, Allah luaskan rezekinya. Tapi kalau hati kau keras, rezeki pun sempit. Kalau kau sedang buat salah satu dari 7 benda ni, berhenti sebelum terlambat. Saya bukan marah, saya sayang. Saya pun pernah buat silap, tapi saya belajar, saya ubah. Jangan tunggu bank telefon. Jangan tunggu badan jatuh sakit. Jangan tunggu anak kau jauh hati. Hari ni, kau masih sempat ubah. Komen, saya nak ubah sebelum rebah. Dan tolong share untuk kawan atau adik-adik yang belum sedar. Miskin tu bukan takdir. Tapi kalau kau terus ikut 7 peraturan ni, itu pilihan.